Malaysia hampir noktah miskin tegar. Malaysia menjadi sebagai antara negara di dunia yang hampir menoktahkan kemiskinan tegar hasil pelaksanaan dasar dan program berfokus rakyat bawah pentadbiran Kerajaan Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ketika ini kadar kemiskinan tegar negara hanya tinggal 0.09%, sekaligus mencerminkan keberkesanan program bersifat inklusif dan menyeluruh yang dijalankan kerajaan bagi memastikan tiada rakyat yang terpinggir dalam pembangunan negara. Beliau berkata semua program yang dilaksanakan seperti Kampung Angkat, Sekolah Angkat dan Sejati Madani dipantau Timbalan Perdana Menteri serta Menteri Kabinet bagi memastikan tiada kelompok masyarakat di negara ini yang tersisih atau ketinggalan. Malaysia, dan itu diiktiraf di dunia sekarang, dari sudut kejayaan menoktahkan kemiskinan tegar, itu di antara satu-satu negara di dunia. Tidak Amerika Syarikat, tidak negara-negara Eropah, kerana terlantar di pinggir-pinggir jalan itu masih tinggi jumlahnya. Malaysia, kita bersyukur kerana kemiskinan tegar sekarang tinggal 0.09% saja. Katanya dipetik media perpaduan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada program Rancakan Madani bersama Malaysiaku di Dataran Putrajaya pada Ahad. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Pada masa sama, PMX turut mengucapkan tahniah kepada KSN yang menyelenggarakan Rancakan Madani bersama Malaysiaku dari Jumaat hingga Ahad yang memaparkan kejayaan inisiatif dijalankan Kerajaan Madani sepanjang 3 tahun ini. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata ketika ini juga pertumbuhan suku ketiga negara berada pada paras 52%, antara yang tertinggi di rantau. Kita tahu prestasi ringgit yang tertinggi di Asia. Kita tahu pelaburan yang meningkat besar mencecah peningkatan perdagangan. Pelaburan yang tinggi, peningkatan perdagangan 44% dengan nilai kumulatif 2.335 trilion ringgit. Saudara, ini Malaysia. Ini negara yang sederhana, negara dengan penduduknya sekitar 34.5 juta orang. Tetapi kumulatif perdagangan, peningkatan perdagangan itu sekarang sudah mencecah 2.235 trilion ringgit. Jadi, mencatat keuntungan yang sangat mengagumkan dan membanggakan, ujarnya lagi. Dalam pada itu, keputusan kerajaan menaikkan peruntukan sebanyak 2 bilion ringgit untuk membiayai proses pembayaran balik cukai kepada rakyat bertujuan mempercepatkan bayaran tertunggak dan ia langkah yang wajar. Tegas Perdana Menteri, tambahan daripada peruntukan sedia ada 2 bilion ringgit itu juga selaras dengan prinsip moral dan ihsan di bawah gagasan Madani dan wajar dilaksanakan kerana kerajaan tidak seharusnya berhutang dengan rakyat seperti juga rakyat tidak sepatutnya berhutang dengan kerajaan. Ahli Parlimen Tambun itu turut berkata Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN akan mula melaksanakan pembayaran berkenaan secara berperingkat pada pembayar cukai yang layak. Jika belum cukup, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Merican sedang meneliti bersama Ketua Pegawai Eksekutif LHDN untuk melihat bagaimana jumlah ini harus ditambah. Ini soal conscience, ini soal madani, soal ihsan dan hormat, ini soal moral juga. Kita harus kutip dan yang berhutang dengan negara harus cepat membayar. Jangan jadi amalan dulu kalau orang itu kaya raya atau billionaire. Rundingan mengurangkan itu mudah. Kalau orang itu di peringkat kecil dituntut bayar tanpa rundingan, jadi ini sudah harus diubah. Tetapi hutang kerajaan kepada syarikat harus dilunaskan dengan seberapa segera yang boleh, jelasnya. Terdahulu, PMX mengumumkan Kerajaan Persekutuan menaikkan peruntukan bayaran balik cukai daripada 2 bilion ringgit kepada 4 bilion ringgit pada Disember ini bagi mempercepat pembayaran balik cukai tertunggak, terutama kepada peniaga kecil. Syabas dan tahniah Kerajaan Madani selaku pengurusi ASEAN 2025. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang bertungkus lumus menjalankan tugasan serta bekerja dengan penuh amanah demi rakyat dan negara tercinta. Jom Channel turut berharap semoga segala usaha dan langkah yang dilaksanakan bersama demi memberi bantuan kepada rakyat untuk meneruskan penotahan kemiskinan tegar dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin.